Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, aku ada dekat Bukit Penyesalan lagi minggu ni. Okey, hari ni kerja aku untuk membaja mana-mana pokok yang rasa macam lambat tumbuh dia. Kita tag dulu pokok tu, kita akan bagi baja biar bagi pokok tu sekata dia punya membesar. Okey, aku nak tunjuk hari tu ada orang tanya, betul ke kau ni Bukit Penyesalan ni? Ya, ni aku nak tunjuk. Okey, ni pintu utama dia daripada belah atas ni. Ni jalan utama nak masuk. Dia turun ke bawah sana. Dan biasanya kenderaan akan parking dekat situlah, dekat situ. Kita akan tutup dulu power untuk pagar elektrik untuk kita senang langkah pagar elektrik tu. Dan kemudian satu lagi pintu dekat ujung sana, mana kita akan turun dan naik semula. Okey, nanti aku tunjuk dia punya jalan dia kat sini macam mana. Okey, ni daripada pintu utama, daripada atas kita akan turun ke bawah. Sambil-sambil tu aku akan tag pokok. Aku akan tengok dulu pokok mana yang perlu berbaja. Tu kawasan atas. Dan kita akan turun ke bawah. Dia bukit ni, dia ada dua bukit. Kita akan turun ke bawah. Okey, daripada atas tadi pintu masuk kat situ kan. Kita turun sini. Dan biasanya kita akan letak kenderaan kita kat situ lah. Kalau nak ke sana kita akan lalu bawah ni, dia punya teres bawah ni, kita akan keluar kat situ. So ini bukit pertama. Ni jalan laluan turun lah. Ni turun sampai bawah tu. Daripada atas ni kita turun sampai bawah tu. Turun sampai bawah tu, dia ada laluan kat situ. Dan naik kat sana. Nah, pintu pagar yang nombor 2 dekat sana. Power untuk pagar elektrik dekat situ. Kita gunakan tenaga solar dan bateri. Ni laluan teres untuk pergi ke kenderaan kita lah. Dan sana bukit nombor 2. Kita turun daripada sini, kita akan naik ke sana. Asalnya memang ni laluan dia. Memang buat jalan kat sini, tapi sebabkan dia hujan hari tu bulan 12, dia dah jadi berlurah macam ni. Kenderaan tak boleh nak masuk, ailat tak boleh nak masuk. Tu yang kena letak kat luar pagar. Jalan pun curam. Bila jalan curam, bila ada aliran air dia jadi berlurah macam ni ya.